Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Pada malam ini marilah kita sambung hadis berkenaan dengan bab benar. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ta'ala anhuma, qala hafiztu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da'ma yuribuka ila ma la yuribuka, da'ma la yaribuka ila ma la yaribuka, fa inna as-sidqa ma'nina wal kadhiba ghibatan. Daripada Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali. Hasan bin Ali ialah cucu Nabi SAW, itu anak kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali sebab apa tidak dipanggil dengan karramallahu wajhah? Moga-moga Allah Ta'ala memuliakan muka dia, sebab Sayyidina Ali ni sejak kecil tidak pernah sembah wali, tidak pernah menyembah berhala, sebab itulah Allah Ta'ala memuliakan muka dia daripada menyembah berhala. Mana cucu Nabi ni mengatakan, Al-Hasan, Sayyidina Hasan, aku menghafaz daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukan. Ini hadis ini menjelaskan kita hendaklah meninggalkan perkara yang mendatangkan keraguan dalam hati kita, termasuklah perkara yang tidak nyata halal dan haram. Kerana kita tahu sama ada mana perkara tu halal ataupun tidak haram, kita kena tinggal. Kena tinggal sebab tu tak nyata dalam diri kita, tak nyata benda tu halal ataupun haram. Kena tinggal dan kena ambil perkara yang betul-betul halal. Seperti makanan yang betul-betul halal. Jangan makan makanan yang syubhah, yang tidak ada, yang tidak jelas sama ada haram ataupun tidak haram. Dan dalam perkara lain, dalam masalah, sebagai ulama memberi contoh, dalam masalah baju terkena najis sebagai contoh. Kalau baju kita tahu baju kita ni kena najis, tapi kita tak tahu najis tu belah depan ke belah belakang. Baju belah depan ke belah belakang, yang kita tahu baju kita terkena najis. Kalau kita basuh najis, kalau kita basuh baju belah depan, kita masih ragu-ragu lagi dalam hati. Ada keraguan lagi dalam hati, yang belah belakang ada lagi najis. Ada lagi lah kemungkinan mana belah belakang ragu-ragu, ada kedok najis belah belakang. Belah depan basuh dah, tapi belah belakang ada kedok najis. Kalau kita basuh belah belakang saja, mari rasa ragu-ragu pula dalam hati. Belah depan ada dok najis, belah depan. Nak menghilangkan keraguan yang ada dalam hati kita, kita kena basuh dua-dua sekali. Basuh habis depan belakang. Tu cara nak menghilangkan keraguan yang ada dalam hati kita. Baru sah sembahyang kita. Mana sembahyang dalam ada bakar baju najis tak sah. Sembahyang dia kena bakar baju yang tidak najis, baru sah sembahyang. Kena sucikan pakaian sebelum sembahyang. Kalau ada kena tarik cicak ke, kena najis, tiba-tiba kita sembahyang, tak sah sembahyang. Kena sucikan baju kita daripada perkara najis. Begitu juga kalau seseorang itu syok sembahyang, syok 1, 2 ke 3 dalam sembahyang, syok mari ragu-ragu dalam hati, 2 ke 3, tengah-tengah sembahyang ni 2 rakaat ke ataupun 3 rakaat, maka ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan kita ambil yang kena ambil yang paling kurang. Ambil kalau kita kalau kita ragu 2 ke 3, kena ambil 2, kemudian kita tambah 3 dan 4. Itu perkara yang diajar oleh ulama
Mana dalam mazhab Syafi'i. Kemudian Nabi kata, fa innas sidqa tama'ninah. Sesungguhnya kebenaran adalah ketenangan. Kebenaran adalah ketenangan, sedangkan kedustaan adalah keraguan. Ana ulama dalam mensyarahkan hadis ini, sesungguhnya kebenaran itu membawa kepada ketenangan, dan kebohongan boleh membawa kepada keraguan. Mana orang yang mempunyai sifat benar tidak akan merasa takut, kerana Allah Ta'ala telah memberikan ketenangan. Manakala orang yang bersifat pembohong akan sentiasa berada dalam kegelisahan dan kesusahan. Ada orang yang cakap bohong ni, dia merasa ragu-ragu seumur dengan perkataan dia. Adakah perkataan dia ni dipercayai oleh orang ataupun tidak. Dia cakap bohong dengan orang, lepas dia cakap bohong, mari keraguan dalam hati dia. Apa yang aku cakap ni orang percaya tak pada kata-kata aku ni, ataupun orang tak percaya kata-kata aku. Itulah mari keraguan umur dalam hati. Tak tenang dalam jiwa orang yang bercakap dusta, orang yang bercakap pelawak. Manakala orang yang bercakap benar, jiwanya merasa tenang, tak rasa bimbang dah, tak rasa kacau dalam diri dia, sebab dia bercakap benar. Tak ada dah mari ragu orang kaki orang tak percaya kata aku tak ada, sebab dia selalu bercakap benar. Dan ulama mengatakan antara pengajaran hadis ni adalah menahan diri daripada setiap hal yang bersifat syubhah, yang bersifat meragukan dan yang tidak pasti. Menahan diri, jangan ambil kalau perkara tu bersifat yang ada kesamaran, bersifat meragukan sama ada halal ataupun haram. Kita kena tahan diri kita daripada mengambil perkara tersebut, serta menjauhinya merupakan tanda wujudnya sifat warak. Sesuatu yang halal lagi murni tidak akan bercampur dengan keraguan dalam hati seorang mukmin. Kemudian hadis yang seterusnya, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sabiq, wakila Abi Sa'id, wakila Abil Wali, Sahal bin Hunayf, wa huwa badriyyun radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man sa'ala Allah ta'ala sa'ala Allah ta'ala asy-syahadata bisidqin ballaghahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firashihi. Daripada Abi Sabiq, dan kata sebahagian ulama Abi Sa'id, dan kata sebahagian ulama Abil Wali. Dan Abil Wali Sahal bin Hunayf, nama dia sebenar Sahal bin Hunayf. Yang tadi ni gelaran sajalah. Abi Sabiq, Abi Sa'id kata, mana ulama kata nama dia Sahal bin Hunayf, wa huwa badriyyun. Sahal bin Hunayf merupakan ahli Badar. Ahli Badar ni ahli mana? Orang yang menyertai perang Badar. Allah Ta'ala beri keistimewaan kepada orang yang menyertai perang Badar. Allah Ta'ala ampunkan. Mana Allah disebut di dalam hadis kursi. Allah Ta'ala kata dalam hadis kursi, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Buatlah apa yang nak buat, aku ampunkan dosa. Nak buat apa-apa benda terjerumus ke dalam lembah dosa sekalipun, aku ampun kamu. Ni kelebihan, keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada ahli Badar. Lebih ahli Badar. Mana ahli Badar ni berperang dengan anak beranak. Anak beranak yang menentang Islam. Belah rapi anak beranak, belah rapi ayah, belah Islam ayah, ataupun belah kafir anak, ataupun belah Islam anak, belah rapi ayah. Belah antara ayah dengan anak demi mempertahankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala beri kelebihan, Allah Ta'ala ampunkan kalau ada terjerumus ke dalam lemah dosa. Pernah berlaku, kita cerita sikit, pernah berlaku pada zaman Nabi SAW, ketika Nabi nak buka Mekah. Mana ketika orang kafir melanggar perjanjian. Mana melanggar perjanjian perdamaian Hudaibiyah, langgar dengan Nabi SAW.
Lepas tu Nabi membuat keputusan, walaupun Abi Sufyan pujuk supaya sambung lagi perjanjian ni, perdamaian ni, sambung lagi perdamaian. Nabi tak layan. Nabi tak layan, Nabi tak tegur, Nabi tak cakap sikit dengan Abi Sufyan. Kemudian selepas itu Nabi membuat keputusan, Nabi kabur kepada para sahabat nak pergi buka Mekah pada waktu sekian dan dilarang membocorkan rahsia kepada orang kafir. Tak boleh bocor rahsia kepada orang kafir. Tiba-tiba pada waktu itu ada seorang sahabat yang membocor rahsia kepada orang kafir, kirim surat, iaitu Al-Hatib bin Abi Balta'ah, yang mana dia kirim surat kepada orang kafir Quraisy memaklumkan bahawa Nabi SAW nak pergi buka Mekah sekian. Lalu Allah Ta'ala, Jibril menurunkan turun memberitahu kepada Nabi SAW ada orang nak pergi hantar surat, ada orang yang memaklumkan bahawa mu nak pergi buka Mekah, memaklumkan kepada orang kafir Quraisy. Dan sekarang orang ni dia beri surat kepada wanita, dan wanita ni ada tempat sekian. Lalu Nabi mengejut, Nabi suruh Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan Az-Zubair mengejar wanita ni. Sayyidina Ali kejar sehinggalah Sayyidina Ali sempat dan rakat wanita ni di tempat yang bernama Raudhah Kha. Dan pada masa selepas Sayyidina Ali takat, Sayyidina Ali tanya, ainal kitab, di mana surat yang mu nak kirim, mana surat yang mu nak kirim kepada pemimpin Quraisy di Mekah tu. Lalu orang puan ni tak nipu, cakap pelawak. Orang puan ni kabur, tidak ada bersama aku surat, tak ada surat bersama aku. Lalu Sayyidina Ali kabur, kami tidak akan, demi Allah kami tidak akan dibohongi sama sekali. Mustahil kami didustakan oleh Nabi SAW. Mustahil Nabi bercakap pelawak. Mana perkara yang apa yang diberitahu oleh Nabi mestilah benar, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Sayyidina Ali kabur, sama ada mu mengeluarkan kitab, mengeluarkan surat, ataupun kami telanjangkan. Nak telanjang, sama ada mu keluar ataupun kami telanjang kami. Lalu bila perempuan ni tengok Sayyidina Ali bersungguh-sungguh, siap ugup lagi, kalau mudah keluar kami akan telanjangkan. Lalu perempuan ni pun mengeluarkan surat yang ada dalam sanggu, dia susu surat tu dalam sanggu dia, memang tak nampak lah susu dalam sanggu. Lalu bila dapat surat tu, Sayyidina Ali bawa surat tu, bawa pergi kepada Nabi SAW. Apabila Nabi membaca dalam surat tu, daripada dikirim oleh Hatib bin Abi Balta'ah kepada pemimpin Quraisy yang memaklumkan bahawa Nabi nak pergi buka Mekah sekian. Lalu Nabi SAW memanggil Hatib bin Abi Balta'ah. Nabi tanya, ma haza ya Hatib, apa ini wahai Hatib? Lah Hatib memberi alasan sebab apa dia kabur kepada orang kafir Quraisy. Alasan saya tak ingat alasan tu alasan apa-apa, alasan yang mungkin terdesak sangat, yang kena kabur kepada pemimpin Quraisy, bahawa Nabi nak pergi buka Mekah. Dan selepas Hatib bin Abi Balta'ah memberi alasan kepada Nabi SAW, lalu Sayyidina Umar siap, Sayyidina Umar kabur. Sayyidina Umar dengan tegas memberitahu, biar lok aku wahai Rasulullah, da'ni ya Rasulullah, biar aku wahai Rasulullah, aku nak pacung tekuk orang munafik ni, yang aku bunuh orang munafik ni. Hadza munafik, ini orang munafik, kata Sayyidina Umar. Lalu Nabi kata, jangan wahai Rasulullah, jangan wahai Sayyidina Umar. Rasulullah kata kepada Sayyidina Umar, jangan wahai Sayyidina Umar, sesungguhnya orang ni ialah orang yang menyertai peperangan Badar, yang hadir dalam peperangan Badar, dan Allah Ta'ala beri kelebihan kepada ahli Badar. Nabi kata, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum, buatlah apa yang kamu nak buat, nescaya aku ampunkan dosa kamu. Maka berdasarkan hadis ni, Hatib bin Abi Balta'ah dilepaskan daripada hukuman bunuh sebab dia ahli Badar. Kalau dia bukan di kalangan ahli Badar, nescaya dia dihukum bunuh. Hukum bunuh sebab membocorkan rahsia negara kepada pemimpin Quraisy. Bila bocor rahsia negara, dihukum bunuh.
menggugat kerajaan Islam, menggugat negara Islam. Kemudian kita sambung hadis ni, nak cerita kelebihan ahli Badar. Apa-apa dosa Allah Taala pun lagi kalau dia buat dosa. Kerana Sahal bin Hunayf ni ahli Badar, dia mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mati syahid, dan permohonannya itu dengan cara yang sebenar-benarnya, dia minta sungguh dengan Allah Ta'ala, nak mati syahid, ikhlas dalam hatinya, sungguh-sungguh, bukan di bibir mulut sahaja kata meminta dengan Allah Ta'ala nak mati syahid, tapi dalam hati main-main ni, bibir mulut dia kata nak minta dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha mengetahui kebenaran niat seseorang. Allah Ta'ala maha mengetahui kebenaran niat seseorang, dia minta sungguh dengan Allah Ta'ala ataupun tidak, Allah Ta'ala maha mengetahui. Maka bila seseorang itu minta sungguh dengan Allah Ta'ala supaya mati syahid, memohon kepada Allah Ta'ala supaya mati syahid, dan permohonannya itu dengan cara yang sebenar-benarnya, maka Allah Ta'ala akan menyampaikan orang itu ke tingkatan orang-orang yang mati syahid. Allah Ta'ala akan jadikan dia bersama dengan martabat orang-orang yang mati syahid, walaupun Nabi kata, walaupun sekalipun dia mati di atas hamparan itu. Ada banyak gambar di kalangan para sahabat, antaranya Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid tidak sempat tak mati syahid, dia menghadiri peperangan banyak peperangan dihadiri oleh Khalid bin Al-Walid, tetapi akhirnya dia mati, dia meninggal dunia di hamparan, atas hamparan tidur. Kalau kita tengok mana diceritakan dalam hadis, belakang Khalid Al-Walid penuh dengan parut-parut, sebab dia banyak menghadiri peperangan, tapi tak rajin mati, tak pernah mati syahid, mati di atas hamparan. Walaupun begitu Allah Ta'ala beri kelebihan, dia ingin nak mati syahid, dia berada bersama dengan martabat orang yang mati syahid. Pahala dia boleh seperti ganjaran pahala orang yang mati syahid. Dan mati syahid ini, orang yang mati syahid di dalam peperangan diberikan kelebihan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana orang yang mati syahid dalam peperangan, Nabi tidak sembahyang dia. Nabi tidak sembahyang dan dikapankan dengan kain yang belum morah dengan darah. Mana kain baju dia yang belum morah dengan darah, baju itulah yang kapan, baju itulah yang kapan mayat dia. Kalau tak cukup, tambah kain lain. Mana kalau cukup, kain itu jelah. Dan Nabi tak sembahyang orang yang mati syahid di dalam peperangan. Mana disebut dalam hadis sahih, dalam peperangan Uhud, lepas mana ramai orang yang mati syahid dalam peperangan Uhud, Nabi kafan dengan Nabi tanam tanpa Nabi solat. Nabi kafan dengan baju yang mana baju yang dipakai tak sembahyang. Mana lainlah macam Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab mati syahid juga, tetapi mati syahid bukan di dalam peperangan. Mati syahid ditikam masa tengah-tengah sembahyang, ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, mana orang Majusi, penyembuh api Majusi. Dengan Sayyidina Umar sembahyang ditikam. Masa itu tidak termasuk dalam syahid di dalam peperangan. Mana jenazah Sayyidina Umar dimandikan dan disolatkan seperti biasa, tapi mendapat kelebihan yang besarlah oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mati syahid. Dan yang paling lebih sekali, orang mati syahid di dalam memperjuangkan agama Allah Taala, mati syahid di dalam peperangan. Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan kamu menyangka orang yang dibunuh pada jalan Allah Ta'ala itu mati, bahkan dia hidup di sisi Tuhan mereka hal keadaan mereka diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Mati syahid hidup di alam barzah, bukan tak hidup macam cara kita lah, hidup di alam barzah dalam keadaan Allah Ta'ala beri rezeki yang banyak kepada orang yang mati syahid.
Allah Ta'ala khabar orang mati syahid ni yastabshiruna bi ni'matin, mereka bergembira dengan nikmat daripada Allah Ta'ala dan kelebihan kurniaan daripada Allah Ta'ala. Wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin, dan Allah Ta'ala tidak mensia-siakan pahala orang yang beriman. Mati syahid ni banyak tu, mati syahid dalam medan perjuangan, dalam medan perang. Antaranya juga mati syahid seperti orang yang ditimpa penyakit taun. Sakit taun, ditimpa penyakit taun, tiba-tiba mati syahid disebabkan sakit taun. Mati syahid juga. Mati syahid tapi syahid akhirat lah. Syahid akhirat, bukan syahid di dalam pada medan peperangan. Yang paling tinggi syahid pada medan peperangan lah. Yang paling tinggi syahid pada medan peperangan. Mati ditimpa penyakit taun, mati sakit perut. Sakit perut, tiba-tiba mati disebabkan sakit perut. Mati syahid. Mati dibakar. Duduk dalam rumah, lepas tu rumah terbakar, dengan dia terbakar lagi. Mati syahid, ulama kata. Kemudian mati lemah dalam sungai, dalam laut, mati syahid. Dan antaranya lagi ulama kata orang yang mati syahid kerana mempertahankan harta benda mereka. Dibunuh kerana mempertahankan harta benda mereka, mempertahankan diri mereka, orang tu mati syahid. Nabi sebut dalam hadis, Nabi awal tanya kepada Nabi SAW, "Ara'aita ya Rasulullah, apakah pandanganmu wahai Rasulullah, jika datang kepadaku seorang lelaki, dia meminta hartaku secara kasar. Secara kasar, kalau mu tak bagi aku bunuhmu. Aku buat macam-macam kamu." Kemudian Nabi khabar, "La tu'tihi malak." Jangan kamu beri hartamu kepada, jangan beri hartamu kepada orang itu. Lalu orang ni tanya pula, "Ara'aita in qatalani?" Apakah pandanganmu wahai Rasulullah, jika dia serang aku? Kalau dia serang aku macam mana? Kalau aku tak bagi harta, dia serang aku, dia katuk aku. Lalu Nabi khabar, "Qala qatilhu." Bunuh dia, serang dia. Serang, kena serang dia. Lalu orang ni tanya lagi, "Ara'aita in qataltuhu?" Apakah pandanganmu jika aku bunuh dia? Lalu Nabi khabar, "Qala huwa finnar." Orang tu dalam neraka. Membunuh dia kerana mempertahankan hartamu daripada dia ambil oleh dia. Mempertahankan, terpaksa bunuh dia, orang tu dalam neraka, Nabi khabar. Kemudian, "Ara'aita in qatalani?" Apakah pandanganmu jika aku bunuh dia? Ni apakah pandanganmu jika dia bunuh aku? Qala fa anta syahid. Nabi khabar, mu syahid, maka kamu mati syahid. Nabi khabar. Tu mati dalam mempertahankan harta benda, dalam mempertahankan ahli keluarga kita. Ahli keluarga kita dia nak diroga oleh orang, isteri kita nak diroga. Kita mempertahankan ahli keluarga kita daripada dibuat apa-apa oleh orang. Tiba-tiba kita mati syahid. Dia disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tanya kepada Nabi. Orang tanya kepada Nabi tentang seorang lelaki yang berperang kerana berani, dan seorang lelaki yang berperang kerana semangat kaum, kerana kesekuan, kerana semangat bangsa, dan orang yang berperang kerana ingin dilihat orang. Manakah tiga-tiga itu orang yang berperang pada jalan Allah Subhanahu wa taala? Mana tiga-tiga ni masuk dalam berperang pada jalan Allah Taala, termasuk dalam kategori berperang pada jalan Allah Taala. Lalu Nabi khabar, "Man qatala li takuna kalimatullahi hiyal ulia." Sesiapa yang berperang supaya jadilah agama Allah menjadi yang tertinggi, supaya agama Allah itu menjadi yang tertinggi, tinggi mengatasi agama yang lain. Dia berperang nak suruh agama Allah Ta'ala itu tinggi mengatasi atas agama-agama yang lain, agama Kristian, agama Yahudi, supaya agama Allah Ta'ala itu tinggi. Maka orang itulah orang yang berjuang pada jalan Allah Ta'ala. Selain itu, pelawak lelaki, berperang kerana berani, berperang kerana bangsa, berperang kerana dilihat oleh orang. Kalau berperang kerana negara, kerana tanah air umat Islam. Kalau kita berperang, malah bila musuh datang menyerang negara kita, dan negara kita ni
negara Islam yang mana tanah air kita, tanah air umat Islam, majoriti umat Islam, tiba-tiba musuh serang. Kita serang sebab musuh menyerang tanah air umat Islam. Itu ulama kata, ada ulama bincang. Ulama bincang, in kunta tuqatilu an baladika li annaha baladul Islam. Jika kamu berperang demi negerimu kerana dia adalah negeri Islam, lalu kamu ingin melindunginya kerana dia adalah negeri Islam, maka itu adalah jihad pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melindungi negeri kita itu negeri Islam, negeri kita itu negeri Islam, negeri tanah air umat Islam, kita melindungi daripada orang kafir, itu dipanggil jihad pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau semata-mata melindungi negeri orang kafir, ni kita lindungi juga, semata-mata melindungi, itu tak termasuk pada jihad pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbincangan di kalangan ulama, dan disebut di dalam hadis Nabi SAW, 3 orang yang dibawa, yang dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 orang ni antaranya orang yang berjihad pada jalan Allah Ta'ala. Orang yang berjihad, Allah Ta'ala tanya kepada orang yang berjihad, apa yang membuat di atas dunia? Yang membuat dia, apa yang membuat nikmat aku beri nikmatmu banyak, membuat apa atas dunia? Lalu orang berjihad ni kata, aku berjihad pada jalanmu ya Allah, menentang musuh-musuhmu ya Allah, kerana mencari keredaanmu ya Allah, mencari pahala daripadamu ya Allah. Lalu Allah Ta'ala, kamu mempelawak, mendusta, bukan memberjihad kerana aku, tapi memberjihad kerana nak suruh orang kata mu berani, nak suruh orang kata mu hebat, maka mu dapat dah. Mana apa yang mu nak tu telah dapat dah atas dunia. Orang puji belaka mu hebat, orang puji belaka mu berani, mana sudah dapat dah apa yang mu nak tu. Pada hari ni tak ada dah pahala daripada aku, tak ada dah syurga daripada aku, tak ada dah. Allah Ta'ala khabar kepada para malaikat, heret orang ni masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala tak beri dia masuk syurga sebab dia tidak ikhlas dalam berperang, tidak ikhlas dalam berperang pada berperang menentang musuh Allah Ta'ala. Bukan berperang menentang musuh Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala, tapi kerana nak tunjuk berani. Oleh kerana tak ikhlas kerana Allah Ta'ala, tak ikhlas dalam memperjuangkan agama Allah Ta'ala, Allah Ta'ala hamba heret orang tu masuk dalam neraka Allah Ta'ala. Itu pentingnya keikhlasan dalam melakukan sesuatu amalan. Ikhlasan dalam melakukan sesuatu amalan menyebabkan orang tu, kalau orang tu tak ikhlas, orang tu pelawak, orang tu bohong dalam melakukan amalan, kamu melakukan amalan kerana Allah Ta'ala, tapi kerana orang, tapi kerana nak suruh orang kata ni berani, orang nak suruh orang kata ni dia ni hebat, maka tidak dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian adalah ada 3 golongan, mana antaranya kita sebut dah sebelum kita sebut mula, antaranya orang sembahyang, antaranya orang yang baca Al-Quran. Yang mana orang baca Quran dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tanya, apa yang membuat di atas dunia? Aku beri nikmatmu banyak, apa yang membuat dengan nikmat yang aku berimu, yang aku beri kepadamu di atas dunia? Lalu orang yang baca Al-Quran ni kata, aku mengajar, aku membaca Al-Quran dan aku mengajarkan Al-Quran kepada orang. Orang tak pandai, aku tolong ajar. Kemudian Allah Ta'ala kata, pelawak, mudusti, membaca Al-Quran bukan kerana aku, mana telah kali kata, aku mengajar Al-Quran ni kerana mencari pahalamu ya Allah. Lalu Allah Ta'ala kata, lalu pelawak, mudusti, bukan mengajar Al-Quran kerana aku, bukan baca Al-Quran kerana aku, tapi membaca Al-Quran, mengajar Al-Quran kerana suruh orang kata mu ni sedap bacaan, lagumu sedap, mana nak suruh orang puji belaka, maka apa yang mu nak tu sudah dapat di atas dunia. Orang puji belaka bacaanmu sedap, lagumu sedap. Pada hari ni tak ada dah habuan, tak ada dah pahala. Kalau Allah Ta'ala khabar kepada para malaikat, heret orang ni masuk dalam neraka, tak boleh pahala daripada Allah Ta'ala dengan sebab dia
tak ikhlas dalam membaca, tak ikhlas kerana Allah Ta'ala dalam membaca Al-Quran. Tak salah kalau kita baca Al-Quran kan suruh orang baca, kerana nak suruh orang baca etik. Ini disebut oleh para ulama di dalam kitabnya. Orang tu nak baca Al-Quran, niat dalam hati nak suruh orang tu baca. Orang tu malas nak baca Quran. Dia baca Al-Quran kuat-kuat, suruh orang tu baca etik. Itu dibenarkan dalam syariat Islam, dibenar, tidak salah. Dan yang menjadi salah, kita baca Al-Quran niat dalam hati, nak suruh orang kata lagu kita ni sedap, bacaan kita ni sedap. Tak ada dah keikhlasan, niat baca Al-Quran ikhlas kerana Allah Ta'ala, tak ada dah. Itu tidak dibenarkan. Macam orang tu malas sembahyang. Malas sembahyang, sangat malas sembahyang. Kita pun sembahyang tepi dia. Kita nak suruh orang tu sembahyang etik, niat dalam hati nak suruh orang tu sembahyang, itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Yang jadi salah, sembahyang tepi dia, nak suruh orang tu puji, orang ni, aku ni sembahyang banyak dah, banyak amalan, itu tak boleh lah, tidak dibenarkan. Kemudian yang boleh buat penunjukan pada hari kiamat nanti lah. Pada hari kiamat nanti kita boleh buat penunjukan. Mana kita boleh dapat suratan amalan. Dalam suratan amalan banyak, penuh dengan amalan baik. Kita boleh kabur kepada sahabat kita, boleh heboh kepada keluarga kita. Itu dibenarkan pada hari kiamat. Nanti atas dunia Allah Ta'ala tak beri penunjukan, tak beri kita tunjuk kepada orang tentang ibadat kita, tentang amalan kita. Yang ketiga, ada dalam 3 golongan. Dalam hadis ni dihadapkan orang yang suka menderma kepada orang, suka menderma atas dunia. Wahai derma korang, mana Allah Ta'ala tanya apa yang membuat di atas dunia, membuat apa? Lalu orang derma kata, aku ni atas dunia aku menderma, orang aku tolong habis, orang susah aku beri duit, aku belanja kepada orang yang susah, kepada waris-waris aku yang susah, keluarga aku yang susah. Orang yang musafir tengah-tengah perjalanan tu bekalan habis, tengah-tengah musafir tu bekalan dia habis. Lalu aku membelanjakan, aku beri bekalan kepada orang yang terputus bekalan tu. Itu kerana apa? Kerana mencari pahala-Mu ya Allah. Lalu Allah Ta'ala kamu mempelawak, bukan buat ibadat, bukan mu derma kerana aku, tapi mu derma kerana orang. Nak suruh orang kata mu dermawan, nak suruh orang kata mu ni banyak duit, nak suruh orang puji mu macam-macam, suruh orang puji mu pemurah. Mana semua itu telah dikatakan oleh orang. Orang kata belaka mu ni dermawan, mu ni pemurah, orang kata belaka dah atas dunia. Tapi pada hari ni pahala daripada aku tak ada. Sebab mu buat bukan kerana aku, tapi kerana orang. Allah Ta'ala suruh hamba heret orang ni, malaikat, suruh malaikat heret orang ni masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting ni mana hadis ni menggesa, hadis ni menekankan khabar, menyuruh kita supaya kalau nak buat amalan biar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana antara pengajaran hadis ni, ulama kata kesungguhan dan kejujuran hati menjadi sebab tercapainya harapan. Bahawasanya orang yang berniat untuk melakukan kebaikan akan diberikan pahala. Sesiapa yang berniat nak buat baik, Allah Ta'ala beri pahala dah. Dia nak buat baik, dia nak derma. Bagi contoh nak derma dalam surga ke, tapi nak derma pun niat saja dalam hati nak derma ke surga, Allah Ta'ala beri satu kebaikan. Disebut di dalam hadis Nabi SAW, beri satu kebaikan. Kemudian apabila dia niat nak buat baik, kemudian dia buat baik, dia derma, dia sembahyang, Allah Ta'ala beri 10 kebaikan, sehingga dilipat ganda sampai 700 kali ganda sampai habis, sampai banyak lagi. Kemudian ulama kata, kalau orang tu berniat nak berniat mula-mula nak buat jahat, berniat nak buat jahat, tengah-tengah jalan, tengah-tengah tu dia mikir dalam hati, malah aku nak buat jahat, kalau aku buat jahat aku diazab oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala catat dosa aku mana takut mati bila aku buat maksiat, bila tengah-tengah buat maksiat meninggal dunia. Takut itu, takut
kerana Allah Ta'ala. Takut kerana Allah Ta'ala mengazabkan dia. Dia meninggalkan maksiat tu kerana tu, maka Allah Ta'ala beri pahala sebab dia meninggalkan kerana takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu boleh pahala dah. Tinggal kerana takut kepada Allah Ta'ala. Tapi tak ada, kalau orang tu tinggal semata-mata tinggal, tak ada dalam hati dia ni nak buat maksiat, tak ada. Mana semata-mata tinggal, atau tak ada pahala, tak diberi pahala lah. Mana boleh nafsu mendorong dia suruh buat maksiat. Suruh buat maksiat, zina, berjudi, minum arak. Tiba-tiba dia tahan diri. Ambuh keluar maksiat. Ambuh keluar maksiat kerana takut azab Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri pahala. Sebab dia sabar menahan diri daripada melakukan perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kemudian ulama kata, sunat, maksudnya orang yang berniat untuk melakukan kebaikan akan diberikan pahala meskipun dia tidak mampu mengerjakannya atau sempat mengerjakannya namun belum sempurna. Sunat mengharapkan mati syahid secara ikhlas. Sesungguhnya keinginan seseorang hamba akan tercapai jika dia benar-benar mengharapkan mati syahid. Pemuliaan Allah Ta'ala terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu walaupun mengerjakan amal soleh yang sedikit, Allah Ta'ala memberikan darjat yang tinggi di syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara hadis, pengajaran hadis ni kita tengok hadis yang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa zan nabiyyu minal anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihim, faqala liqaumihi la yatba'ni rajulun malakum buda'an imra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha walamma yabni biha wala ahadun bana buyutan walam yarfa' sukufaha wala ahad ishtara ghanaman aw khalifat wa huwa yantaziru biladaha. Ini panjang. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah mana kelarang saja. Nama dia Abdurrahman bin Saqar. Abdurrahman bin Saqar, kemudian Nabi menggelarkan sebagai Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang nabi daripada beberapa orang nabi, selawat Allah dan salamnya ke atas mereka. Dan seorang nabi ini yang hendak berperang. Yang dimaksudkan nabi dalam hadis adalah Nabi Yusha' bin Nun. Nabi Yusha' bin Nun yang meneruskan perjuangan selepas Nabi Musa wafat, selepas Nabi Musa meninggal dunia. Nabi Yusha' bin Nun berjuang menegakkan Islam, mengajak kaumnya supaya berperang pada jalan Allah Ta'ala, menentang orang kafir di Palestin. Ini pada zaman Nabi Musa kan, bila Nabi Musa ajak kaum dia supaya beriman, supaya pergi serang orang kafir kat Palestin. Lalu Allah Ta'ala, Bani Israel pun malah. Bani Israel kata, engkar. Bani Israel kata, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah mu bersama dengan Tuhanmu, kami duduk sini. Kami nak berperang. Menyebabkan Allah Ta'ala sesatkan dia selama 40 tahun. Mesti kau tulis, duk temu. Mesti kau tulis, Allah Ta'ala sesatkan dia di padang pasir. Dan selepas tu Allah Ta'ala matikan puak-puak yang baca, puak-puak yang penakut ni. Allah Ta'ala lahirkan generasi baru yang dipimpin oleh Nabi Yusha' bin Nun. Nabi Yusha' bin Nun ni selepas memperjuangkan ajaran Nabi Musa alaihi salam, selepas Nabi Musa wafat, ajak kaumnya berjuang di Palestin. Mana ada seorang nabi daripada beberapa orang nabi yang hendak berperang. Kemudian Nabi berkata kepada kaumnya, jangan ada dalam kalangan yang mengikuti peperanganku ini seorang lelaki yang memiliki kemaluan wanita baru berkahwin.
dan dia hendak masuk tidur dengan isterinya, tetapi belum lagi masuk tidur dengan, sebelum dia pergi perang, dia beri syarat dah kepada pengikut-pengikut yang nak mari perang ni, jangan ada di kalangan aku orang yang baru berkahwin, yang mana dia dalam hati dia ingin nak bersetubuh dengan isteri dia, dia baru kahwin, dalam hati nak ingin nak bersetubuh dengan isteri dia, tapi belum lagi bersetubuh dengan isteri dia. Orang ni jangan ikut aku, takut dalam peperangan, takut tu ingat-ingat dengan isteri dia yang duduk kat rumah, takut bila habis perang ni aku nak bersetubuh dengan bini aku ni, aku teringat gitu. Sebab itulah Nabi khabar orang ni, Nabi Yusuf bin Nun khabar orang ni jangan ikut. Kemudian, dan janganlah ada kalangan yang mengikutiku, seseorang yang sedang membangunkan rumah dan belum lagi memasang atapnya, belum selesai pembinaan rumahnya. Jangan ada orang yang ikut aku, orang yang sedang membina rumah tapi tak siap lagi rumah, tak siap lagi atap, tak siap lagi pasang atap, orang ni jangan ikut. Takut dalam peperangan teringat-ingat kepada rumah dia siap tak lagi, dah siap lagi, ataupun bila habis perang ni aku nak pergi siap rumah ni, tu ia ingat dalam peperangan. Sebab itulah Nabi khabar, Nabi Isa khabar jangan ikut orang yang macam ni. Ini mestilah fokus dalam peperangan. Dalam peperangan mana dia macam Nabi sebut dalam hadis, macam Nabi sebut dalam hadis, la salata bi hadratit, macam makanan hadapan kita. Ini larangan yang makruh lah. Larangan yang makruh, bukan larangan yang haram. Tidak boleh sembahyang, tidak ada sembahyang, mana tidak ada sembahyang di hadapan makanan. Ni bila makanan ada di hadapan kita, kalau kita ada berasa lapar, kita kena makan dulu, lepas tu baru sembahyang. Takut dalam sembahyang mengganggu kekosongan kita, ingat-ingat dengan makanan, maka kena sembahyang dulu, kena makan dulu, selepas tu baru sembahyang. Larilah waktu sepit dah lalu, kena sembahyang dulu, kena tinggal makanan dah, sembahyang dulu. Yang menjadi masalah, waktu lambat lagi, makanan duduk depan kita, kalau aku sembahyang menyebabkan ganggu aku sembahyang, menyebabkan duduk kosyuk aku sembahyang, dimakan dulu, lepas tu baru sembahyang. Dan Nabi khabar antara larangan yang makruh, wala huwa yudafiul akbasyar, dan tidak ada solat jika seseorang menahan buang air besar atau kecil. Dia sembahyang dalam keadaan duk tahan ketuk, duk tahan nak berok, duk tahan nak kecing. Larangan yang makruh Nabi tak bagi, kena kecing dulu, kena berok dulu, baru sembahyang. Untuk supaya nak ambuh, hilang kekosongan yang ada dalam hati kita, supaya tenang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam hadis ni Nabi suruh orang yang baru menikah tapi belum berjimuk dengan isteri dia, tapi dia tak ingin jimuk, tiba-tiba mendapat panggilan jihad. Orang tapi bila mendapat panggilan jihad, pergi sahutlah panggilan jihad daripada Nabi tu. Nabi khabar orang ni jangan ikut, takut teringat dalam perang. Kemudian, dan janganlah ada kalangan yang mengikutiku, seseorang yang membeli kambing atau unta yang sedang bunting dan dia sedang menantikan kelahiran anak-anak ternaknya itu. Mana orang yang mana dia beli kambing, dia beli unta yang sedang beranak, yang sedang mengandung, mana dan yang sedang menantikan kelahiran anak-anak ternak. Mana Nabi Yusuf bin Nun takut dalam perang duk teringat dengan anak, dengan unta dia ni beranak duk lagi, dengan ataupun kambing dia beranak duk lagi, siapa mengganggu fokus dia dalam berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang ni jangan ikut, biar pergi berjihad dalam keadaan kosong hati dia, fokus berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tu maka tu Nabi syak laga, pasti fokus betul-betul, tak ada dalam hati dia benda-benda yang mengganggu untuk berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Faghaza fadana minal qaryah salatil asri, isyak dah 8:32 dah. Kita baca mula hadis ni panjang sikit, dalam selai.
Gengepang itu start. Kita lapang insya-Allah. Cukuplah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.